Hari ni kita nak masak sayur yang sayur pula, apa kena kat ni? Lauk yang simple lagi yang selalu kita masak. Sebulan sekali ke mesti masak sup ayam. Tapi kali ni saya nak tunjukkan sup ayam yang bertumis. Orang dulu-dulu selalu masak sup ayam ke sup apa ke tumis darat. Dia lagi wangi. Tapi kalau yang bertumis ni dia selalunya masuk serbuk rempah. Bukan pakai bunjut kan? Kalau yang bertumis tu selalunya pakai bunjut je. Yang tumis darat. Tumis darat tu. Bertumis ni pakai serbuk rempah. Serbuk rempah sup. Jom kita tengok. Okay, nak masak sup dia, bahan penumis dia kalau boleh jangan dikisar dengan air lah. Kalau boleh kita tumbuk. Kak Yan selalu tumbuk. Hari ni malas nak bawa penumbuk tu. So Kak Yan guna chopper. Bawang bawa biasa lah ya. Bawang halia ni kan lebih sikit. Selalunya kita hiri-hiri masuk je. Sekarang semuanya kita masuk dalam chopper. Okay, lagi banyak bahan kita masuk, dia akan lagi memekatkan dan mewangikan kita punya sup. Sup ni nampak senang, tapi kalau masak sedap-sedap lah, satu lauk ni pun dah cukup berebut. Okay, selain daripada bawang merah, bawang putih halia, Kak Yan juga nak masukkan lada hitam, biji lada hitam dengan biji jintan lada putih. Nak bagi dia rasa lagi fresh. Kalau nak pakai yang serbuk pun boleh juga. So ini nak semua Kak Yan nak kisar sekali. Ni tak payah hancur-hancur tau. Bukan nak hancur sangat. Okey. Terus kita masukkan. Ya, masukkan. Bawa ke atas ni. Sekarang kita nak mula menumis kan? Okey, kita mulai tumis kita dengan rempah 4 sekawan. Okey. Banyak tu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nak keluarkan bau dia. Dia kena cium, keluar bau je. Dah nak meletup pula. Okey, kita masukkan je lah bawang ni sebelum dia meletup-letup. Okey, bahan-bahan kita. Kisar tadi. Tak payah kalau kain tumbuk dekat lesung batu, memang tak hancur. Nak bagi dia ada wangi dia keluar nanti. So kita tumis sampai dia garing Kak Yan. Sampai bawang ni dia perang sikit. Belum lagi keluar bau dia, baru keluar sikit-sikit aja. Tapi satu lagi tips nak jadi lagi sedap, nak lagi rich. Nak lagi rich apa kaya. Pekat sedap macam tu lah. Kita tambahkan, ini optional lah. Tambahkan 1 sudu minyak sapi. Kalau nak, kalau kadang-kadang budak-budak dia tak suka. Kita kacau. Okey. Dia dah keluar dah bau dia. Bila kita masuk minyak sapi tu, ya Allah, sampai orang sebelah boleh cium. Jadi kan bila kita menumis ni, kena betul-betul minyak tu banyak mana. Nanti bila kita habis masak, nanti minyak dari ayam lagi kan. Jadi kita kena balancekan minyak. Kurang minyak pun tak boleh, nanti dia tak garing. Jadi kan bila bau dia dah menyusuk-nyusuk hidung dan kalbu, kita masukkan serbuk rempah sup. Okey, inilah yang bertumis. Maknanya rempah tu kita tumis dengan bahan-bahan ni. Kalau masuk tumis darat tu kita tak tumis. Dan kadang-kadang mamak pun kadang-kadang dia tak tumis, dia masuk aje. Tapi yang penting bila kita tumis, kita kena cepat-cepat kacau. Jangan bagi dia hangus. Dan juga masak sup ni kena lama sampai rempah sup ini, bahan-bahan ni mesra dengan kuah dia. Jadi jangan hangus, nampak dah macam nak keluar-keluar. Minyak tu cantik sup kita. Belum apa-apa lagi dah puji ke Kak Yan? Okay, lepas kita tumis tadi Kak Yan tadi masukkan air panas, Kak Yan tambah lagi air panas. Biar dia mendidih. Lepas tu kita masukkan bahan lain.
Okay, ada masakannya yang kita perlukan ada penyedap rasa. Untuk jadikan dia lebih sempurna, sebab kadang-kadang kita perlukan stok yang kick lah kan. Jadi Kak Ain perlukan perasa lah, apa-apa jenis pun tak apa. Dia dah diproses bahan-bahan tu, dia lagi sedap. Itu lagi menyedapkan masakan kita. Nak mendidih tu Kak Ain. Kak Ain nak cakap tadi baru teringat. Kalau tak ada penyedap rasa ke apa benda ke, segala brand tu, kalau tak ada, masuk sos tiram. Alright. So kita masukkan bahan-bahan yang keras dulu, iaitu ubi kentang. Selerak lah meja Kak Ain kan, biasalah masak. Okey, selalunya kalau sup bertumis ni, kita ubi kentang tu memang selalulah. Kita tambah lagi carrot. Dan juga daun seleri, nak bagi rasa lagi. Daun seleri tu nak bagi dia rasa lagi fresh. Dia ada rasa dia tersendiri. Tapi dia kena bubuh hujung-hujung, layu sangat nanti. Tak sedap, tak cantik. Tak cantik. Kita masukkan carrot dulu. Tu ada keras. Ya. Okay, carrot ni kita buat besar-besar potong dia sebab dia biar dia lama masak. Dia empuk macam tu kan. So selalu Kak Ain potong diamond macam tu, macam ni. Tengok carrot, kalau okey Kak Ain tak adalah nak sangat-sangat sebab selalunya khasiat dia kat situ. Jadi nak nampak ni sangat ala-ala je lah. Ni Kak Ain dah siap basuh bersih. Okey lah kan. So kita masuklah, kalau besar sebiji cukup. Kita masukkan carrot ke dalam sup tumis kita. Okay, kita masukkan carrot pula. Kita biar dua-dua ni separuh lembut. Baru kita masukkan bahan-bahan lain. Nampak sedap tak Kak Ain punya sup ni? Ni yang keras. Nanti kita akan bagi dia separuh lembut ke 3 suku ke. So kita tutup lah periuk ni. Cantik mendidih sup kita bang. Kita dulu panggil menggelegak kan bang. Cantik. Kita boleh masukkan ayam dah. Kak Ain pilih ayam yang bertulang. Sebab tulang-tulang ni akan keluarkan rasa. Tengok bumbu tulang-tulang ni keluar lemak-lemak ni kan. Itu yang bagi sedap. Jadi kita pilihlah ayam yang bertulang. Kak Ain pula potong besar-besar ni sebab nak puas makan. Okey, ayam dah dimasuk. Ayam dah dimasuk. Kita nak masak ayam ni kan sampai dia betul-betul empuk. Empuk satu, nak biar dia keluarkan rasa betul-betul. Masuk dalam kuah ni, bila kita hirup baru nikmat. Kuah ni nanti Kak Ain akan share tips macam mana nak bagi kuah dia pekat. Jangan ke mana-mana. Kita dah lama masak ayam ni. Ada berapa minit ya bang? 1/2 jam kot. Ada kot, sempat tengok cerita Korea kejap. Jadi ayam ni kita kena bagi dia betul-betul lembut sampai keluar rasa daripada tulang dia. Masak sup nampak simple tapi nak jadikan dia sedap. Jadi Kak Ain sekarang nak tunjuk macam mana. Katalah kita nak pekat, tapi macam ni dah pekat dah Kak Ain. Tak payah lekut kan Kak Ain. Tapi nak tunjuk aja bang. Katalah nak pekat lagi kan. Kita ambil ni ubi kentang sikit. Carrot sikit. Oh, yang ada dalam ni tu ya? Yang dah lembut. Buat apa nak yang lagipun dia lagi sedap lah sebab kita dah kisar. Kita nak kisar. Kita kisar. Air lah. Jangan bubur tepung apa. Rasa tepung tu tak rasa fresh ni, tak rasa autentiknya. So kita nak kisarlah. Okey, dah kisar kita masuk balik kan? Ya, jadi dia keluar bau halia dia. Maknanya betul-betul rasa halia dekat sup ni. Kan kita masukkan. Sup kita pun jadi keemasan. Cantik. Inilah tips yang Kak Ain nak kongsikan hari ni. So kita dah boleh masukkan celery. Jadi kita masukkan batang celery ni nak bagi dia rasa fresh. Tak payah banyak pun sangat. Macam 4-5 batang pun dah cukup. Satu lagi. Sup ni bukan favourite sebab saja-saja bang. Satu, kita nak sup kita ada rasa masam. Satu, kita ambil masam daripada carrot. Lagi satu, kita nakkan colour merah-merah tu nak keluarkan. Carrot pula bang, tomato. Hari ni hari Kak Ain cakap salah agaknya sebab masih lagi sebab tengok cerita Korea tadi bang. Nervous tengok. Kita masukkan
Tomato. Jadi dia keluarlah cantiknya. Warna dia macam sup kedai mamak ke ya? Ya. Tengok dah naik kan. Kita boleh cium tau bila kita masak dari awal sampai hujung. Bau sup tu daripada macam ada rasa-rasa bau serbuk kepada rasa bau sup yang sebenar. Jadi main sup ni bukan main capak-capak. Masak sekejap je, dia memang kena lama. Namanya sup tu, semua bahan-bahan tu keluarkan macam-macam rasa. Jadi dia mendidih, kita akan bubur bahan-bahan lain lagi. Kak Yan tak bubuh garam lagi ke? Ya, lepas bahan-bahan lain lah tu bang. Kak Yan nak masuk leek pula saya. Ni namanya leek. Kalau sup, kalau orang Korea semua suka bubur ni. Kalau ada, belilah sebagai tambahan. Nak bagi rasa manis-manis dia lagi. Kalau tak ada, tak apa. Tapi Kak Yan suka sangat ni. Kalau buat sup orang putih ke apa, kena ada ni. Okay, kita masukkan leek. Kita tak masuk garam kan bang? No. Ya, hilanglah rasa kalau tawar. Kita masukkan garam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapkanlah sup ni. Okay, kita kacau. Sup ikan makan dengan sambal belacan pun sedap. Ya, betul. Kalau rumah Kak Yan masak sup je lah. Makanlah dengan nasi, bubur sambal ke. Dalam ni dah ada sayur semua, dah kenyang dah. Nak diet pun boleh. Sup ni senang. Kalau tak habis, kita panaskan lagi sedap. Tambah air lagi. Sedap sampailah habis sup dia. Kak Yan nak rasa, cukup ke garam dia. Lepas tu kita boleh masuk bahan-bahan yang kat hujung-hujung tu lah. Nak bagi lagi cantik. Ni pun dah cantik dah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Alhamdulillah. Okay, kita perlukan daun sup dan daun bawang. Orang kata bukan untuk hiasan. Separuh betul, separuh tak betul. Kita nak daun sup daun bawang ni, Kak Yan belajar kat Chef Wan kan. Dia kata, daun sup daun bawang ni bukan sekadar untuk hiasan. Kita kena masuk juga hujung-hujung dia dulu. Masa dia tengah panas. Nak bagi keluar rasa dia. Daun sup ni tengok, cium pun kita tahu kan. Bau dia sedap. Jadi, kita biarlah dia masuk dulu. Mesra dulu dengan sup tu, separuh nanti kita taburlah untuk hiasan. Okay, kita taburkan untuk lagi sedap, separuh. Dan juga kita masukkan juga bawang goreng. Bertambah. Bawang goreng pun sama cerita dia. Nanti hujung-hujung nak cantik, lain cerita. Sup ni kan macam bantu betul. Kak Yan dah makan nasi, rasa nak makan lagi ke mak? Cicah roti ni pun sedap ni. Betul. Roti Bengali. Okey, dah siap. Dah nak habis. Kita nak perah limau sikit. Nak bagi keluarkan rasa bau limau tu. Masam-masam tu. Kita tak usah banyak sangat. Nanti kalau ada yang suka, kita letak kat tepi lah. So Kak Yan memang nak keluarkan bau dia. Dah siap dah sup. Sup apa tadi? Sup ayam bertumis. Okey, Kak Yan nak masuk dalam mangkuk, nak makan sambil tengok TV dengan suami Kak Yan lah. 2 mangkuk, seorang 1. Dah makan nasi, jadi kita nak hirup sup je lah. Kita nak hidangkan. Baru taburkan daun sup daun bawang. Lagi sikit. Nampak cantik-cantik macam tu. Sweet-sweet je. Taburkan bawang goreng. Sweet-sweet juga. Sweet-sweet juga. Dan dah boleh makan. Dah letak limau sikit bang lagi. Nak jatuh semua barang. Kita nak bagi lagi cantik. Kan ke nampak sedap. Siap dah resepi kita hari ini. Seperiuk sup ayam bertumis. Extra special dari Kak Yan. Suka hati lah Kak Yan nak cakap apa pun. Janji ikut Kak Yan masak macam mana. Dengar tips yang Kak Yan kongsikan. Dan datanglah lagi ramai-ramai ke channel Kak Yan. Like, share, komen. Kak Yan suka baca komen. Yang cerita pengalaman lah macam-macam tu Kak Yan suka baca. Sila komen banyak-banyak. Kita jumpa lagi di resepi yang seterusnya. Terima kasih banyak-banyak. Support Kak Yan. Bye. Bye.